Saya sakit, tapi ada RM30 sahaja. Oleh Cosmo, 18 November tahun 2025, 3:32 petang. Petaling Jaya, pagi semalam saya sakit, jauh dari keluarga, dengan RM30 sahaja di tangan, ada hantar seorang pakcik Grab sebagai penyelamat. Demikian luahan seorang wanita dikenali sebagai Melzahira di thread yang berkongsi pengalamannya dibantu seorang pemandu Grab ketika dia sedang sakit dan kesorangan di perantauan. Wanita berasal dari Perak itu dan kini menetap di Seremban berkata kejadian bermula apabila dia bangun pada waktu subuh dalam keadaan menggigil kerana tidak sihat. Kemudian, dia berjalan kaki ke klinik berdekatan sebelum mendapati premis tersebut tutup dan hanya mempunyai RM30 sementara menunggu waktu gaji. Bila Grab sampai, Pak Kik pemandu tu nampak saya dan menangis teruk, duduk tak senang. Dia mula tanya, awak okey? Saya tanya dia, klinik mahal tak? Sebab saya ada RM30 sahaja hari ini. Pak Kik Grab terus kata, tak apa dek, duit jangan risau. Jom Pak Kik tolong cari tempat lain. Masa tu saya menangis lagi teruk sebab asyik teringat Umi ayah. Mulut saya asyik panggil tapi sosok Umi ayah jauh. Oleh gantikan dengan Pak Kik ni ada tolong saya sepanjang tu, tulisnya. Bukan setakat menghantarnya hingga ke pintu kecemasan, wanita berkenaan berkata, pemandu itu turut membelikan sarapan, memberikan wang belanja tambahan serta menghubunginya semula untuk bertanya khabar dan menawarkan bantuan jika dia dimasukkan ke wad. Kelihatan dalam tangkap layar perbualan WhatsApp yang dimuat naik, Pak Kit tersebut juga tidak henti-henti bertanya keadaan wanita itu dan menawarkan bantuan untuk ambil dari hospital. Semalam Pak Kik tolong saya mudahkan urusan saya. Saya doa setiap hari Allah permudahkan pula urusan Pak Kik dan luaskan rezekinya, tambah wanita itu lagi. Dalam masa yang sama, wanita itu turut berharap orang ramai memberi penilaian 5 bintang dan komen baik jika menggunakan khidmat pemandu Grab tersebut. Tinjauan Cosmo di ruangan komen mendapati ramai yang memuji Pak Kik tersebut yang dianggap pemurah dan baik hati meskipun hanya bekerja sebagai pemandu Grab. Padahal dia tahu diri sendiri susah, tapi ambil risiko nak tolong orang. Mulianya hati Pak Kik ni, saya doakan Pak Kik dimurahkan rezeki sentiasa. Komen Nabil. Alhamdulillah rezeki awak Allah, temukan awak dengan orang-orang baik. Komen Farhan. Menangis saya baca cerita awak. Saya faham perasaan apabila berjauhan dengan keluarga dan hidup sebatang kara. Komen Kristina pula. Artikel Cosmo Online. Info Semasa. Info Semasa Official.